September tu boleh masuk link terus Facebook. Oh tak. Tu kamera jemaah dia ada. TV kan. Situ. Tapi sebenarnya tu pun boleh buat link masuk dalam Terus connection. Ada. Cuma dengan belum release. Maknanya benda tu dah ada lah. Boleh guna juga lah. Boleh guna dah. Lepas ni senang kan, tak ada yang tak phone. Tak ada. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh imamul muttaqin wa qaidul du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa adkhilna al jannata mal iman. Allahumma zayyina bi ilmi. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita dapat lagi menyambung pengajian kita Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah, yang telah pun dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah, dan kita menggunakan kitab yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, nafa'anallah bi ulumihim fi daraini amin. Kita telah selesai berkenaan dengan adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum, yakni adab-adab sembahyang berjamaah. Kita sambung pada bab yang baru 13, adab-adab hari Jumaat. Ketahuilah olehmu bahawa hari Jumaat itu adalah hari raya bagi orang Islam. Jadi bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari Jumaat merupakan sayyidul ayyam, penghulu kepada hari-hari yang lain. Dan keistimewaan hari Jumaat ini memang dibahas panjang juga oleh para ulama, kerana terdapat beberapa hadis yang menunjukkan kemuliaan hari Jumaat. Di antaranya Nabi bersabda bahawa hari Jumaat itu dijadikan Adam alaihissalam. Hari Jumaat itu dimasukkan Adam ke dalam surga. Hari Jumaat itu dikeluarkan Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam keluar dan masuk ke bumi pada hari Jumaat. Hari Jumaat itu hari yang akan
bumi dan cakrawala serta seluruh alam semesta keseluruhannya akan dihancurkan oleh Allah SWT. Berlaku kiamat, berlaku pada hari Jumaat dan dibangkitkan pada hari Jumaat. Ini menunjukkan bahawa hari Jumaat itu ada kelebihannya, kerana disebut oleh Rasulullah SAW, matahari mula terbit, mula-mula dicipta matahari dan terbit pada hari Jumaat. Ini kelebihan dan menunjukkan ada keistimewaannya pada hari Jumaat. Bahkan di sini sebut seperti hari raya, mana hari raya kita Aidil Adha yang baru ni, iaitu hari raya Aidil Adha ataupun orang kenali sebagai hari raya korban. Kemudian hari raya Aidil Fitri setelah berpuasa sebulan Ramadan, 1 Syawal, hari raya Aidil Fitri. Dan bagi setiap minggu ada hari rayanya, iaitu hari Jumaat, iaitu hari yang mulia yang telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari itu ada satu saat yang mustajab doa. Jadi hari Jumaat ni ada waktu yang mustajab doa, waktu petangnya, waktu azan dan iqamah itu sendiri adalah waktu mustajab. Terkena pula pada hari Jumaat, dia bertambahlah. Tiada membetuli akan saat itu oleh seseorang yang mukmin dengan doanya, kecuali Allah akan memberi apa sahaja yang ia minta. Maksudnya tak ada apa yang boleh disalahkan. Dia tepat dengan apa doanya, itu akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mengambil ruang dan peluanglah kita ini. Tiba hari Jumaat, kita gunakan waktu yang ada, perbanyakkanlah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau waktu itu tepat dengan kehendak Allah, maka Allah akan mengizinkan dan memakbulkan doa hamba-Nya. Maka bersiaplah engkau menghadapi hari Jumaat itu, mulai dari petang hari Khamis lagi. Maksudnya besok, contoh hari Khamis, petang belum lagi hari Jumaat, tapi kita sudah pun membuat persiapan, kerana maghrib masuk Jumaat. Kita takwim Islam dia berdasarkan kepada bulan, Masihi dia berdasarkan kepada matahari. Jadi bulan ini senang mudah kita fahami. Dia ada anak bulan, kemudian dia ada bulan purnama, itu menunjukkan separuh bulan, dan habis-habis selesai masuk tahun baru, bulan baru pula, dia ada bulan sabit, hilal nama dia. Itu putaran bulan. Matahari lain pula. Masihi itu diambil daripada matahari. Sebab tu dia bermula daripada pagi sampai dia punya pergerakan tu sampai tengah malam. Kita daripada maghrib sampai ke maghrib keesokannya. Itunya dunia putaran berkaitan dengan Qamariyah, bulan Hijriah, bulan Hijrah. Kita dah tak berapa lama lagi akan menyambut Ma'al Hijrah. Kalau ikut takwim pada hari Jumaat, kita akan masuk 1 Muharram. Jadi pada petang Khamis, belum lagi masuk Jumaat,
sudah pun mempersiapkan diri untuk menghadapi hari Jumaat, maka bersiaplah engkau menghadapi hari Jumaat itu mulai dari petang hari Khamis lagi. Maka hendaklah engkau membersihkan pakaianmu dan memperbanyak mengucap tasbih subhanallah dan istighfar astaghfirullah mulai daripada petang hari Khamis, kerana masa itu sudah menyamai kelebihan hari Jumaat. Walaupun belum masuk hari Jumaat, tapi sudah menyamai pada hari Jumaat kelebihannya. Dan berniatlah engkau untuk berpuasa pada hari Jumaat, tetapi hendaklah puasa itu engkau sertakan dengan puasa hari Khamis atau puasa hari Sabtu, kerana ada larangan bagi mengkhususkan berpuasa pada hari Jumaat saja. Kita boleh puasa hari Jumaat, tapi dia kena bersambung, ataupun ada sebelumnya kita sudah pun berpuasa. Puasa Khamis, Isnin dan Khamis adalah puasa sunat, itu tak ada masalah. Isnin kita puasa, Khamis kita puasa, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak puasa pada hari Jumaat, mesti sebelumnya kita sudah pun berpuasa, ataupun kita sertai dengan pada hari Sabtunya kita berpuasa. Tidak semata-mata hari Jumaat. Ada larangan, maknanya tak boleh kita hari Jumaat semata-mata, tidak boleh. Baik, baru ni hari Arafah. Di negara kita jatuh Arafah itu pada hari Jumaat. Boleh tak kita hari Jumaat tu saja kita berpuasa? Yang ini dia ada perbezaan, kerana hari Jumaat itu dia jatuh pada hari Arafah, maka tak ada masalah kalau kita tunggal saja pada hari Jumaat tu saja kita berpuasa. Yang dimaksudkan dalam kitab ini ialah semata-mata, dia tidak ada mengenai dengan apa-apa yang menyebabkan puasa itu menjadi sunat. Hari Jumaat saja-saja kita nak berpuasa, itu tidak boleh, kecuali dia bersambung ataupun sebelumnya sudah ada puasa. Sama ada hari Khamis puasa, Jumaat puasa, ataupun hari Jumaat puasa kemudian sambung pada hari Sabtu berpuasa. Kerana ada larangan bagi mengkhususkan berpuasa pada hari Jumaat saja. Apabila engkau berada di pagi hari Jumaat, maka hendaklah engkau mandi, kerana mandi Jumaat itu adalah satu kepastian, yakni hukumnya sunat muakkad. Sunat muakkad maksudnya sunat yang sangat dituntut berbanding sunat mutlak, maknanya sunat semata-mata. Sunat muakkad sunat yang sangat dituntut. Jadi apa salahnya? Dan memang kita pun tiap-tiap hari mandi. Jadi pada hari Jumaat itu kita mandi berserta dengan niat. Niat ini memang sangat digalakkan untuk kita berniat baik semua. Kalau perkara-perkara amal dan sebagainya, kena perlu dengan niat. Yang fardu sembahyang kita dengan niat dan menjadi rukun, dan semua perkara kita buat kerana Allah SWT. Nabi kita bersabda, innama a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan itu dengan niat. Jadi semua perkara, contoh pada hari ini kita masuk ke dalam masjid, apa perlu kita buat? Masuk masjid langkah kanan. Jadi apa kita akan dapat? Kita akan dapat pahala, kerana sudah menjadi suatu kelebihan perkara sunat. Kalau kita masuk ke dalam masjid, kita melangkah dengan kaki kanan, dan itu pun kita belajar dalam kitab ini. Kalau kita bangun pagi kemudian masuk tandas, langkah kiri, keluar
langkah kanan. Tandas, kita masuk langkah kiri, keluar langkah kaki kanan. Masjid, kita masuk langkah kanan, keluar langkah kiri. Itu dah dapat sunat dah. Masuk, sebelum duduk kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Maksudnya sebelum kita duduk, kita pun sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kita dapat pahala dah sembahyang tahiyatul masjid. Kita itikaf. Maksudnya kalau kita masuk saja masjid, kita niat itikaf. Saja aku beritikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Sekarang kita niat. Maksudnya kerana dalam masjid ini kita beritikaf saja, tak buat apa pun, kita duduk saja pun dapat pahala. Itu kelebihan masjid. Dia tak boleh, tak sama macam kita berada di kedai kopi dan sebagainya. Kita duduk kedai kopi, kita niat beritikaf, tak dapat. Dia hanya berlaku di masjid. Jadi kita pun niat beritikaf. Katakanlah kita datang pada malam ini maghrib sampai ke isyak ada kuliah, kita pun dengar, maka bertambah lagi dengan kita menghadiri majlis ilmu. Kan banyak dia punya pahala-pahalanya, hanya kerana kita berniat yang baik. Tapi kalau kita tak berniat, masuk masjid tidak berniat itikaf, maka tidak dapat pahala itikaf. Kalau kita sembahyang, dapatlah sembahyang, pahala sembahyang. Kalau kita baca Quran, dapatlah pahala baca Quran. Tapi kita tidak dapat menggabungkan dengan kita sudah pun berada di masjid yang sepatutnya kita boleh dapat niat itikaf. Jadi kerugian di situ hanya kerana niat sahaja. Sebab tu dalam kitab ini ada dipelajari berkenaan adab tidur. Kita dah belajar dah adab tidur, di mana sebelum kita tidur kita berniat, berazam untuk membuat perkara-perkara kebaikan pada esok seandainya kita bangun. Maksudnya kita bangun, kita nak buat kebaikan. Malam dah kita pun berazam, bertekad. Kita ada duit RM1,000, kita nak bagi seorang 100. Maksudnya dah dapat pahala dah. Dan pahala ini tak kira tanah halal ataupun tanah haram. Tanah haram tu Mekah dan Madinah lah, dua tanah haram. Selain daripada itu, selepas sepadannya dinamakan tanah halal. Malaysia tanah halal. Maksudnya kalau kita berniat baik, dapat pahala. Tanah haram pun kita berniat baik, dapat pahala, bahkan bertambah lagi pahalanya. Berbeza dengan tanah halal. Kita niat jahat di tanah halal, belum dapat dosa lagi. Katakan kita nak mencuri, niat dalam hati kita nak mencuri, belum dapat dosa lagi. Sehingga kita melakukan pencurian tersebut, barulah dapat dosa. Tetapi di tanah haram kita berniat untuk mencuri, sudah pun mendapat dosa. Itu ada perbezaan lah. Tanah haram kita niat, tengok ada duit kita nak ambil, nak curi, maka dah dapat dosa dah. Sebab tu kena berhati-hati. Ada perbezaan. Tetapi nak beri maksud di sini, buat niat yang baik dapat pahala. Apatah lagi berkenaan dengan mandi wajib. Mandi wajib sudah tentulah untuk kita berniat di dalam hati itu. Maksudnya kita kena berniat. Mandi sunat ini banyak orang abaikan. Kan kita sudah belajar di tayamum, kemudian mandi junub. Memang menjadi rukun mandi junub itu kena berniat. Sekarang mandi yang sunat ini kadang-kadang kita terabai. Kita jumpa pada hari Jumaat, kita nak pergi kerja,
Sebab kita jangka dah kalau sampai ke pejabat, tak mungkin kita boleh mandi di pejabat. Jadi pagi-pagi di rumah sudah pun kita berniat untuk mandi sunat Jumaat, maka dapat pahala sudah. Hanya berniat saja. Mandi itu sampai air ke badan kita, kita pun berniat mandi sunat Jumaat. Payah ke? Dia tidak payah, hanya berniat je. Tapi kadang-kadang kita dilupai. Maksudnya itu ada godaan syaitan, atau kita tidak mempelajari. Itu adalah suatu tuntutan, termasuk sunat muakkad. Maka hendaklah engkau mandi, kerana mandi Jumaat itu adalah satu kepastian, yakni hukumnya sunat muakkad atas setiap orang yang balik, yakni orang yang diwajibkan sembahyang Jumaat. Dan bersungguh-sungguhlah engkau di dalam mencucikan badanmu dengan mencukur bulu ari-ari misalnya, dan menandam misai, maknanya bulu misai inilah, dan memotong kuku, dan menggunakan sugi, yakni kayu miswak, dan segala cara-cara bersuci. Kemudian ambillah perhiasanmu dengan pakaian yang putih. Itu sebab kalau kita pergi ke Mekah, Madinah, orang Arab, kalau hari Jumaat pergi sembahyang Jumaat, dia dah jubah putih dah. Biasa kalau kita bawa jemaah pun, kita mutawif akan ingatkan, mana hari Jumaat amalan sunat ketip kuku, kemudian cukur bulu, kemudian pakai wangi-wangian, pakaian putih. Sebab di sana dia ada perasaan yang lain, perasaan beramal tu kuat. Kalau kita berada di Mekah, Madinah ni, itulah nikmat orang pergi umrah, ibadah haji. Dia ada satu tarikan untuk beribadat tu tinggi. Kalau kita di Malaysia ni, kita boleh jumpa pada waktu bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan tu agak tinggi, tu dia ada sentuhan jiwa. Jadi ramai orang akan boleh buat. Tapi bila tiba Malaysia, dia dah jadi macam payah sikit. Itu biasanya berlaku lah. Tapi kalau kita dapat amalkan, dia menjadi perkara yang sunat. Kemudian ambillah perhiasanmu dengan pakaian yang putih, kerana itu lebih disukai di sisi Allah. Dan pakailah minyak wangi sebaik-baik minyak wangi yang engkau miliki. Kadang kita ada minyak wangi sampai 3, 4, 5, 6 jenis. Jadi mana yang paling mahal? Kita pakai yang paling mahal, khas untuk hari Jumaat. Setelah itu bersegeralah engkau pergi ke masjid, dan berjalanlah dengan perlahan-lahan. Tak payah kupu kapah, maksudnya kita jalan perlahan-lahan dan dengan penuh ketenangan. Baik, dia dulu di zaman Nabi memberitahu kepada para sahabat kelebihan solat di masjid. Derajatnya berbeza dengan seorang diri. Seorang diri satu darjat. Sembahyang berjemaah di masjid itu 27 darjat. Sembahyang berjemaah 27 darjat. Beriktikaf di masjid ada kelebihan, tadi kita dah sebut, dah ada bincang. Jadi banyak kebaikan yang berada di dalam masjid. Apatah lagi Rasulullah SAW sentiasa bila waktu solat ada di masjid. Rasulullah rumahnya berhampiran. Sahabat-sahabat yang rapat dengan Rasulullah SAW itu dekat-dekat dengan masjid. Sebab tu kalau ikut sejarah,
Masjid Nabawi itu, rumahnya itu dekat-dekat rumah isteri Rasulullah. Makam Rasulullah itu sendiri adalah rumah Aisyah, Sayyidatina Aisyah. Itu makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelahnya masjid. Kemudian ada rumah Sayyidina Ayub Al-Ansari, ada rumah Sayyidina Umar, ada rumah Sayyidina Abu Bakar, rumah Sayyidina Ali, belakang rumah Rasulullah Sayyidatina Aisyah. Jadi rumah sahabat-sahabat itu rapat-rapat dekat dengan masjid. Ada satu kumpulan Bani Salimah. Bani Salimah ni dia tinggal di pergunungan, dia jauh sikit dengan Masjid Nabawi. Bila dengar apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kehebatan dan banyak kelebihan di masjid, kaum Bani Salimah ini berkata, alangkah baiknya kalau kita dapat berpindah dekat dengan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dapat selalu dan cepat untuk pergi ke masjid. Rasulullah mendengarnya dan Rasulullah memberitahu, barang siapa rumahnya yang jauh dan banyak langkahnya untuk sampai ke masjid, setiap langkah, satu langkah akan menjadi penghapus dosa. Satu langkah menjadi penghapus dosa. Satu langkah berikutnya mengangkat satu darjat. Penghapus dosa angkat satu darjat. Penghapus dosa angkat satu darjat. Jadi bergembiralah Bani Salimah yang mendengar penerangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dia duduk jauh. Sudah pastilah langkahnya itu banyak untuk sampai ke Masjid Nabawi. Jadi alhamdulillah, banyak langkah, banyak naik darjat, banyak penghapus dosa. Oleh kerana perkataan ini juga didengar oleh para sahabat yang duduk rapat di masjid, maka mereka pun besok bila nak pergi ke masjid, mereka buat langkah yang terlalu pendek, bukan macam kebiasaan. Maksudnya langkah dia sikit, sebab nak jadi banyak langkah. Sampai begitu sekali. Sebab apa yang dikata oleh Rasulullah itu benar. Nabi, ini sifat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, kan ada sifat wajib. 4 sifat wajib. Apa dia? Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik itu benar. Maknanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah, oleh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, semua benar. Tak ada yang bohong. Amanah, pasti amanah lah. Sifat wajib Nabi. Kemudian tabligh, Rasulullah itu menyampaikan. Nabi-Nabi juga sifat wajibnya menyampaikan. Dan fatanah, bijaksana. Jadi tak mungkin Rasulullah berbohong tentang hal agama. Dan semua perkara yang Rasulullah sebut adalah sidik. Hal agama ke, keduniaan ke, semua sekali adalah benar. Bila benar, maka sahabat-sahabat yang faham dengan kebenaran yang Rasulullah SAW sebutkan itu, maka mereka buat perlahan-lahan, sedikit-sedikit, nak mengambil berkat, nak mengambil apa yang disebut oleh Rasulullah, penghapus dosa satu langkah itu. Satu langkah berikutnya naik darjat. Itulah yang berlaku. Jadi jangan bimbang kalau kita jauh, tapi kita rajin pergi sembahyang ke masjid, maka pahalanya akan dikira oleh Allah Subhanahu Taala. Tapi itu semua kerana niat lillahi taala. Kalau kita niat riak, ujub, maka hapus juga dosa, kita hapus amalan itu, kebaikan itu tidak dapat pahala. Jadi dia punya poin dia kerana Allah Subhanahu Taala.
Setelah itu bersegeralah engkau pergi ke masjid dan berjalanlah dengan perlahan dan dengan penuh ketenangan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, man raha fi sa'atil ula wa ka'annama qarraba badanah wa man raha fi sa'ati saniyah fa ka'annama qarraba bakarah wa man raha fi sa'ati salisah wa ka'annama qarraba kabsah wa man raha fi sa'ati rabi'ah fa ka'annama qarraba dajajah wa man raha fi sa'ati khamisah fa ka'annama qarraba baydah. Qal fa iza kharaja al-imam tuwiyat suhufu wa rufi'at aqlamu wajtama'at malaikah indal mimbar yastami'una zikra. Artinya, siapa yang pergi yakni ke masjid pada hari Jumaat pada jam yang pertama, maka seakan-akan dia berkorban seekor unta. Unta kan besar, bukan besar sahaja dari sudut badannya, tetapi besar daripada pangkatnya, daripada ghanimah binatang-binatang yang berkaki empat yang lain, lembu, kerbau, kambing, yang sebelihan lah korban. Maka yang paling besarnya ialah unta. Sebab tu kalau diat ni maksudnya denda, ganti kepada qisas. Kalau orang tu membunuh seseorang, sabit hukuman dia adalah seorang pembunuh, maka hukumannya dia kena bunuh. Baik, katakan dia merayu kepada pihak waris dan pihak warisnya juga memaafkan. Ini hukuman qisas. Kita bincang hukuman qisas. Maka ia boleh diganti hukuman bunuhnya itu kepada membayar diat. Dan diat ni maknanya denda. Diat untuk satu nyawa, ulama fiqh sebut sebanyak 100 ekor unta. 100 ekor unta. Kalau satu ekor unta harganya 10,000 kali 100, dah hampir 1 juta lah kan, satu nyawa. Begitulah dia punya kiraannya. Jadi kiraan mengikut binatang yang paling mahal itu ialah unta. Unta. Jadi siapa pergi awal ke masjid, dia bahagi kepada 5 bahagian masa. Yang paling awal seumpama dia korban seekor unta. Dan siapa yang pergi pada jam yang kedua, maka seakan-akan dia berkorban seekor lembu, bakarah, lembu. Dan siapa yang pergi pada jam yang ketiga, maka seakan-akan dia berkorban seekor kibas. Kibas ni kambing biri-biri. Dan siapa yang pergi pada jam yang keempat, maka seakan-akan dia berkorban seekor ayam. Seekor ayam lah. Dan siapa yang pergi pada jam yang kelima, maka seakan-akan dia berkorban sebiji telur. Maksudnya telur tu bermakna juga. Ni masa yang ke-5. Habislah. Dia sampai 5 masa je. Dan apabila imam sudah keluar, yakni naik ke atas mimbar, imam keluar dan naik ke atas mimbar, maka dilipatlah buku catatan dan diangkat segala kalam, dan para malaikat yang bertugas sebagai pencatat pergi duduk di tepi mimbar untuk mendengar khutbah. Jadi habislah
tak adalah poin, tak adalah markah bagi siapa yang lepas imam naik ke atas mimbar. Jadi maknanya kita biar pergi sebelum imam naik ke atas mimbar. Jadi tapi kalau hampir imam nak naik mimbar, dapat telur saja. Masa yang sebelum, iaitu masa yang keempat, seperti korban seekor ayam. Sebab tu hadis ini kalau kita belajar fiqh lah, maksudnya ada ulama. Ulama ni dia ada pandangan dia sendiri. Ibnu Abbas, anak saudara sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas itu pakcik, saudara. Ibnu Abbas, Abdullah nama dia, Abdullah bin Abbas. Jadi sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpendapat bahawa korban ayam pun boleh. Tapi jumhur ulama tidak menyatakan begitu. Dia mesti binatang yang berkaki empat, ghanaim, sama ada unta, lembu, kerbau, kambing. Selain itu tak dikira lah. Tapi ada pendapat yang begitu. Jadi pendapat itu terlalu kecil lah. Jadi kita mengikut jumhur ulama. Jumhur ulama menyatakan bahawa korban itu di antaranya ialah unta, lembu, kerbau dan juga kambing. Baik, ada nota kaki di bawah nombor 1. Dalam riwayat lain disebut 6 jam. Maksudnya dipecah kepada 6 jam, 6 masa. Yang tadi kita pelajari dalam hadis ini 5 masa. Iaitu siapa yang pergi pada masa yang kelima, seakan-akan ia berkorban seekor burung. Dan siapa pergi pada masa yang keenam, seakan-akan ia berkorban sebiji telur. Dia tambahlah, selepas ayam baru burung. Kita sini jarang makan burung. Paling-paling tidak burung puyuh lah kan, paling tidak lah. Tapi kalau di negara Arab, jualan ayam itu memang biasa. Dan jualan burung merpati. Burung merpati itu dijual juga. Maknanya dia sebelih boleh makan lah. Kita sini jarang buat begitu. Tapi burung merpati pun boleh dimakan dan sedap jugalah. Tapi kita jarang pula kan. Burung banyak merpati kat luar tu, kita jarang nak buat perangkap dan nak makan, jarang. Burung puyuh tu itu banyak pula kan, dia komersial kan. Tapi di negara Arab, burung merpati ni jadi komersial juga. Maksudnya ada sup burung merpati, ada burung merpati panggang, dan dia dijadikan sebagai ubat. Saya dapat maklum ada petua. Ni petua ni kita anggap amalan orang-orang lama lah. Selagi dia tak bercanggah, itu tak ada masalah lah kan. Di Kelantan, sesiapa yang anak dia nak pergi periksa ni maksudnya pergi exam lah, pergi apa, sekolah, ada peperiksaan, dia akan spesies burung merpati dan bagi makan kepada anak dia yang nak pergi peperiksaan. Saya tak tahu, tapi yang cerita pada saya ni orang Kelantan sendiri. Artinya apa? Artinya makanan itu memberikan suatu kekuatan diri pada diri dia lah. Mungkin menghilangkan gemuruh, kerana mungkin makan burung merpati tu dia akan jadi panas ke apa kan. Wallahu a'lam. Kita pun tak sampai pengajiannya dan nak buat pengkajiannya pun kita tak sampai ke tahap itu. Tapi itu menjadi satu petua. Bermakna apa? Bermakna ada juga yang makan burung. Sebab tu dalam riwayat ini ada menyebut sampai 6 masa.
Berkata Imam Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, semua masa di antara terbit fajar sampai keluarnya khatib, yakni sampai khatib itu naik ke mimbar, iaitu ketika gelincir matahari, hendaklah dibahagikan kepada 6 bahagian, sama ada hari itu pendek atau panjang. Daripada waktu terbit subuh tu, selepas subuh sampai imam naik ke mimbar waktu zuhur lah kan, bahagikan 6 masa kalau menurut riwayat ini. Kalau menurut riwayat di atas tadi, bahagikan 5 masa. Jadi siapa lepas subuh dia terus ke masjid, artinya dia dapat korban, seolah-olah mengkorban seekor unta. Itu maksud dia. Dan ada diriwayatkan bahwasanya kadar hampir seorang hamba melihat Allah pada hari kiamat nanti adalah berdasarkan kepada kadar segeranya orang itu pergi ke masjid. Jadi di hari kiamat ni, menurut ahli sunnah wal jamaah, kita dapat melihat wajah Allah SWT kepada yang Allah kehendaki. Dan kita mohon semua, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang dapat melihat wajah Allah SWT di akhirat nanti. Tapi kepada siapa yang paling segera dapat melihat wajah Allah? Ini satu nikmat. Kita pun kalau nak, yalah, maknanya kalau kita nak tengok yang seorang yang popular tu, paling-paling cepat kita nak tengok cepat kan. Begitulah. Jadi berdasarkan kepada orang tu segera ke masjid ataupun tidak pada hari Jumaat. Kalau dia segera, cepat dia pergi, berarti di akhirat nanti dia paling cepat juga melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada satu hadis yang lain. Ini hadis yang baik juga, kelebihannya berkenaan dengan hari Jumaat, di mana kita persiapkan diri. Di rumah kita pun sudah ghasal, maknanya sudah mandi sunat Jumaat. Kemudian kita persiapkan diri, pakai pakaian yang baik, kita pakai minyak rambut, berminyak, bermaksud kita pakai minyak rambut, kemudian pakai wangi-wangian, dan kita bersegera ke masjid. Dan tiba ke masjid, kita tidak melangkaui makmum yang ada di situ. Maksudnya kita cari tempat kosong terus duduk, tidak mengganggu orang yang berada di depan kita dengan cara kita melangkah mereka, dan duduk dan sehingga kita mendengar khutbah imam dengan khusyuk, maksudnya dengan fokus kita. Tidak tidurlah masa tu, kita dengar apa yang dikhutbahkan oleh khatib ketika itu. Maka kata Rasulullah SAW, kita akan dihapuskan dosa yang berlaku pada hari Jumaat sehingga Jumaat ini. Bayangkan 7 hari kita telah dihapuskan dosa dengan cara kita pergi ke masjid segera, dengan kita sudah pun di dalam rumah, mandi, berwudu, pakaian kemas, berminyak rambut, berwangi-wangian, pakaian, katakan tadi kita ambil sunat lagi pakaian putih, pergi mendengar khusyuk khutbah yang dibaca oleh khatib, maka kita akan dihapuskan dosa daripada Jumaat lalu hingga Jumaat pada hari ini. Ini satu kelebihan. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka tuntutlah saf yang pertama. Tetapi jikalau orang sudah ramai, jangan engkau melangkahi bahu-bahu mereka. Ini maksudnya tadi, kalau kita datang, tengok kalau kita jangan sampai melangkah terkena bahu orang yang sedang duduk. Dan jangan engkau lalu di hadapan orang yang sedang sembahyang, dan pilihlah tempat duduk yang berdekatan dengan dinding,
atau tiang sehingga orang tidak melintasi di hadapanmu, dan jangan engkau duduk dalam masjid kecuali setelah engkau kerjakan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Baik, kita berhenti setakat ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.